Minyak mentah dari laut kita kualiti tinggi. Ya, so minyak kita mahal dari minyak orang lain. Betul. So sebab tu minyak kita sesuai untuk jet dan kapal terbang kan. Yang ni, sebelum sampai kat situ, kita kena tengok dulu orang minyak ukur kualiti minyak kita macam mana. Minyak mentah kita ni jadi berkualiti sebab dua benda. Konten sulfur rendah gila dan density dia ringan nak mati. Dalam bahasa report EIA, dia panggil minyak kita paling manis dan paling ringan. Tengok graf ni, minyak kita kat ujung ni, compare dengan negara-negara lain. Nama rasmi minyak manis kita ni Tapis Blend. Disebabkan minyak tapis kita sulfur rendah, jadi orang berebut sebab mudah nak proses jadi minyak akhir, macam diesel dan petrol. Tak payah keluar duit banyak nak tapis sulfur teruk. So proses tu akan jadi murah gila, membuatkan demand kepada minyak kita dari refinery luar tinggi. Maka harga kita boleh jual mahal, untung lebih berlipat kali ganda. Kita jual minyak kita yang elok ni untuk refinery negara luar macam Thailand, Japan dan Australia. So mereka ni guna untuk minyak kapal terbang lah kan, atau sebab minyak kita minyak premium. Boleh jadi, tapi satu benda yang kena tahu, minyak kapal terbang tak indicate dia mai dari minyak mentah yang lagi elok dari minyak petrol. Kita kena faham gambar crude oil fractional distillation ni dulu. Bila minyak mentah tu kilang refinery kita bakar, macam mana kita rebus air nak masak Maggi, dia jadi wap kan bila mendidih. Senang cerita, ni ranking wap tu. Tapi ni minyak lah instead of wap ayak. Atas sekali minyak ringan, bawah sekali minyak pekat dan minyak paling berat. Atas sekali gas dapur rumah kita, bawah sekali minyak buat tar jalan. Kalau tengok kat sini, minyak kapal terbang tu duduk di tengah-tengah. Nama kerosin, bawah dari petrol, atas dari diesel. So untuk kata minyak kapal terbang lagi elok dari minyak petrol, tak berapa kena. Nak kata minyak kapal terbang lagi mahal based on yang ni saja pun tak kena. Sebab minyak kapal terbang kalaupun dia jadi mahal, bukan sebab sifat dia lepas distillation, tapi sebab dia kena lalu tapisan tambahan dan campuran bahan lain untuk buat dia jadi sesuai guna untuk kapal terbang. Ada kena buah anti rusting lah, anti icing lah, macam-macam. Sebab kalau tak, dia jadi minyak tanah lah. So minyak mentah kita jadi mahal bukan sebab dia jadi minyak kapal terbang, tapi sebab dia mudahkan kerja untuk buat minyak-minyak yang ramai orang guna, macam petrol, diesel dan minyak kapal terbang dan gas memasak kat dapur. Tapi dah kalau kita ekspor keluar minyak kita yang elok gila ni sebab boleh jual mahal untuk dapat untung lebih. Minyak kita banyak sangat ke? Tak, minyak kita tak cukup. Telaga-telaga minyak kita dah kering dah. Kalau tengok dari tahun 2015 tu, memang sliding turun bukit. CEO Petronas sendiri kata, kita sekarang produce minyak 350,000 tong sehari. Tapi kita guna berapa? 700,000 tong. Separuh lagi tu kita cekau minyak mana? Tidak nak buh dalam motor. Ada dua minyak kita kena tahu. Satu, minyak mentah kita import dari Saudi, UAE dengan Qatar. Semua negara hadut kena latu dengan Iran ni. Kedua, minyak yang dah siap proses, refined oil, kita import dari Singapura, Korea, China. Tapi pelik kan, Singapura kecil pada peralih, tak ada telaga minyak satu pun. Macam mana boleh kita pergi import minyak dah? Sebab Singapura dia tak gali, tapi dia beli minyak mentah banyak-banyak, tapi refine dan jual balik sebagai minyak petrol, diesel dan minyak kapal terbang. Ya, minyak kapal terbang pun kita import dari Singapura. Sampai dia jadi pengeksport minyak siap nombor 2 dalam dunia, bawah US. Tapi satu kena tahu, dia import minyak mentah dari mana? UAE, US, Qatar, Saudi. Semua macam kita. 3 negara tolak US tu duk melangut tunggu Selat Hormuz relax balik. So tu explain lah kenapa cerita Selat Hormuz duk tak duk sangkut dengan minyak kita sekali. Sebab lain dari minyak yang kita nak proses sendiri duk di situ. Minyak Singapura yang kita nak dia proses dan import masuk kat kita nanti tu pun duk parking kat situ. Untuk Singapura pula duk buat kepala masam, pergi untuk kepala kat dinding, tak mau nego dengan Iran. Oh, satu lagi kan, kita duk dengar juga minyak kita elok sebab minyak laut. Negara-negara minyak tak elok macam Iran dengan Arab ni sebab minyak daripada atas tanah. Kalau tengok dalam graf tu, lepas minyak kita paling elok, ada minyak lain macam Algeria Sahara dengan US WTI. Dua minyak ni atas darat. Algeria tu literally atas gurun Sahara. So kualiti minyak mentah dia tak bergantung dekat laut atau darat, tapi dia bergantung dengan takungan yang kena sedut tu. Kalau manis, manis lah dia. Kalau masam, korek pula lah tempat lain. Cerita minyak kita ni rasanya budak-budak akaun kat matrik boleh guna untuk goreng soalan pasal kuah lepas dalam paper ekonomi nanti.